Okey, untuk last sekali dalam geometri koordinat adalah persamaan lokus. Okey. Untuk persamaan lokus ni sebenarnya dia adalah jarak. Okey. So, kita tengok simple je. Soalan kata lakarkan lokus dan cari persamaan lokus bagi satu titik bergerak dengan keadaan jaraknya. Sebenarnya ni sambungan masa tingkatan 3 tajuk lokus. Masa tingkatan 3, masa tajuk lokus dia tidak ada jarak. Sekarang dia ada jarak. Okey, contoh dia kata lokus dari titik A. Maknanya A ni kat sini contoh 0, 0. Lokus daripada titik A, P ni adalah lokusnya. Jadi dengan jaraknya AP sama dengan 4 unit. Ataupun 4 cm. Mana-manalah. Faham tak? So, kalau dia kata unit ni, kita anggap 1 unit bersamaan dengan 1 cm. Jadi, kalau dia kata A pergi P. P ni lokus. A ni koordinat. Koordinat dah bagi dah. So, P ni ada lokus. Dia yang bergerak. Jadi, kalau satu titik A, bermakna lokus kita akan jadi bentuk kalau form 3. Bulatan. Betul tak? So, bila bulatan, dia mesti ada jejarinya. Ini yang 4 unit. Faham tak? Jadi, kalau awak masa tingkatan 3, awak cucuk dekat A tu, awak ukur dekat pembaris 4 cm, awak bulat. Itu tingkatan 3. Tapi kali ni, dia suruh awak cari dia punya apa? Jaraknya. Maknanya cari jarak A ni sampai dekat lokus kat sini ni, P ni. P ni dia berpusing, bergerak. Berpusing. Jadi dia boleh pergi sini, dia boleh pergi sana, dia boleh pergi sini. Faham tak? Jadi jarak dia sentiasa 4 unit. Bila saya sebut jarak, bermakna jarak AP adalah 4 unit. Faham tak? So kat sini, rumus jarak. Rumus jarak, maknanya matematik moden. Dah ada rumus jarak. Jadi A kita 0, 0. P kita oleh kerana dia bergerak, dia tidak ada koordinat. Dia akan jadi X dengan Y. Koordinat dia adalah X, Y. Sebab dia bergerak, dia tak ada satu titik tetap pun. Dia bergerak, pusing. Maknanya dia tak berhenti. Jadi dia kita anggap sebagai X dengan Y. Jadi macam mana kita nak cari jarak? Apa rumus jarak? Rumus jarak, X tolak dengan X kan? Tak ingat? Kuasa 2 mesti tambah. Y pula tolak dengan Y, kuasa 2. Sama dengan 4 unit. Buat rangka macam ni. Lepas tu masukkan X tolak X. Suka hatilah. Sini X, sini pun X. Jadi X tolak 0, kuasa 2. Lepas tu Y pula. Y tolak 0, kuasa 2. Okey, lepas tu selesaikan persamaan linear biasa. Bermakna ni bawa pergi sini jadi kuasa 2. X tolak 0, X kuasa 2. Betul? Tambah Y tolak 0, Y kan? Y kuasa 2. Punca kuasa bawa pergi sana jadi 4 kuasa 2. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 16. Bila persamaan lokus, awak kumpul semua satu belah. Tak kisahlah kiri kanan suka hati. Kumpul je. X kuasa 2 campur Y kuasa 2. 16 campak ke sebelah kiri. Tolak 16. So, sama dengan 0. So, persamaan lokus semua dikumpulkan pada satu tempat. Jadi, kesimpulannya lokus tu adalah jarak. Itu je cerita dia. Okey? Alright. Sama juga dengan nombor 2. Dia kata AP sama dengan 6. Maknanya, jarak A pergi P tu adalah 6 unit. Kalau kita buat bulatan, A kita 2, -1. So, bulatan, jarak dia ni 6 unit. So, P yang bergerak. Jadi, bila P bergerak, P adalah XY. Faham tak? Jadi, cara nak tulis je, jarak AP adalah 6 unit. Jadi, bila jarak, rumus jarak digunakan. Jadi, ingat, mesti tolak kuasa 2, mesti tambah. Lepas tu, tolak balik kuasa 2 sama dengan 6 unit. Lepas tu, isikanlah. X dulu. X tolak 2. X tolak 2. Nampak? Lepas tu, isi Y pula. Y tolak. Tapi dekat Y ada -1. So, letak -1 di situ. Lepas tu, punca kuasa gerak. So, dia akan jadi X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tambah 2 kuasa 2 sama dengan berapa tu? 6 kuasa 2 berapa? 36. Lepas tu, kembangkanlah macam biasa. Kalau X tolak 2 kuasa 2 ni kembang panjang tu. Buat kembang panjang tu. Saya buat cepat. X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. Buat kembang panjang. Betul tak jawapan saya tu? Tambah pula. Y kuasa 2 tambah 4Y tambah 4. 36 ni
kumpul sekali. Jadi yang belah kanan tu sama dengan kosong lah. Dah 36 kita buat masuk kan persamaan linear. Lepas tu susun X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Susun. Negatif 4X. Tulis. Tak ada geng dah. Tambah 4Y. Tulis lagi. Okey. 4 negatif 36. Kalau boleh kira macam biasa. So akan dapat 4 × 4 8. 8 tolak 36 berapa? 28 28. Sama dengan kosong. Inilah persamaan lokus. Itu yang namanya persamaan lokus. Faham jadi cuba buat nombor 3 tu. Simple je. Jadi kesimpulannya lokus tu adalah jarak. Jadi guna rumus jarak. Rumus jarak buatlah rangka dulu tadi tu. Macam matematik moden, tak susah. Okey. So kita pergi kepada seterusnya. Kalau ada penyelesaian macam ni, kita tengok. Diberi titik A dengan titik B, kau lukis. Sini A, berdasar je, lukis je. Okey, negatif 1, kosong. Dia kata titik P bergerak dengan keadaan PA nisbah PB. Awak rasa-rasa P ni duduk mana? Itu je kena fikir. Kalau dah PA PB, PA PB, dia duduk kat mana? Macam duduk tengah-tengah kan? Jadi P ni dekat sini. Tapi dia ada nisbah. P pergi A 1, P pergi B 3. Macam tu konsep dia. Faham? Jadi dia kata soalan suruh cari apa ni? Dia kata apa? Cari persamaan lokus. Okey, jom kita cari persamaan lokus. Okey, macam mana kita nak cari persamaan lokus ni? Okey. Kalau dalam persamaan lokus, bila dia ada nisbah, awak tukarkan kepada bentuk pecahan. Nisbah kan sama dengan pecahan. PA per PB sama dengan 1 per berapa? Betul. Okey, lepas tu, bila dah per ni, bawa sana jadi darab. Bawa situ pun jadi darab. Jadi 3 darab PA, 3 PA. 1 darab PB, 1 PB. Betul. Okey, jadi bila kita dah ada persamaan ini, barulah kita buat persamaan lokusnya ikut persamaan kita tu. Jadi P bila dia lokus, apa tadi saya cakap tadi? Ada koordinat tak? Tak ada. Jadi dia akan letak X dengan Y. Macam tu. Okey, lepas tu buatlah rumus jarak tadi 3. Sama dengan okey, lepas tu kurungan tolak kuasa 2 mesti tambah. Sama juga dengan ni. Jangan salah dia punya rumus. Macam ni. Lepas tu isi. Okey, tengok P dengan A dulu. Okey, P dengan A. X. P dengan A. Tolak 1. Negatif 1 kan? Y pula. Y tolak 8. Settle 1 part. Okey, tengok pula yang P pergi B. P pergi B. X dulu pandai. Tolak 1. Betul. Y tolak 0. Okey, lepas tu settlekan dulu yang dalam kurungan tu sebab mungkin dia ada penukaran simbol kan. Settle dulu macam ni. So X tambah 1 kuasa 2 tambah, kalau Y tolak 0, Y je lah kan. Okey. Lepas tu bila kuasa 2 macam tadi kan, kita bawa ke sana dia jadi punca kuasa. Punca kuasa bawa ke sana jadi kuasa 2. Tapi kat sini ada 3. Jadi tak bolehlah pindah yang punca ni. Awak pindah yang punca satu lagi ni. Sebab dia tak ada nombor. So bergerak ke sini. Jadi bila punca kuasa bawa pergi belah kiri, dia akan jadi kuasa 2. So 3 ni pun kena kuasa 2. So dia akan jadi 9. Punca kuasa bertemu kuasa 2, dia akan mati. Okey? Okey. Jadi dia akan jadi X 1 tertinggal. Tambah 1 kuasa 2 tambah Y tolak 8 kuasa 2 kurungan besar. X tambah 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Lepas tu kembang lah. Ni kembang semua ni. X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2. Kembang semua tu. Y kuasa 2 tolak 16Y tambah 64. Tutup. Sama dengan belah sana pun kembang. Habis semua kembang. Okey dah. Nampak 9 ni? Darab satu-satu pula. Banyak cerita dia. Markah 3 je. Markah dekat mana? Markah dapat buat ni 1, persamaan 1, dah dapat 2 markah kat situ. Bawah tu kira-kira betul-betul lah. Ni kira lah ni kembang semua ni.
9x kuasa 2. Betul lah. Tambah 18x. Tambah 9. Tambah 9y kuasa 2. Tolak. 16 kali 9 berapa ni? Aduh, 54. 144 144y. Tengok kira 64 dan 9 ni berapa ni? 54, 57. Ya ke? 54, 576. Ya kot. Okey, dah. Lepas tu, macam tadi locus, kumpul semua sebelah mana-manalah. Elok belah kiri. Masuklah semua ke sini. Jadi ni 9x kuasa 2, ni pun x kuasa 2. Sini tambah. Bawa sana jadi tolak. So, dia akan jadi 8x kuasa 2. Dan seterusnya, mesti sama dengan kosong. Itu. Kalau dia ada nisbah, awak buat bentuk apa tadi? Mesti buat bentuk pecahan. Bila dah buat bentuk pecahan, baru jadi persamaan. Dah dapat persamaan, buat rumus jarak. Itu step dia. 1, 2, 3. Simple. Okay. So, ni tajuk last. Bukan tajuk last. Subtopik last dalam tajuk geometri koordinat. Okay. Salin dan cuba fahamkan. Ulang banyak kali sampai terror. Okay.